Ni satu punya jack lah. Apa punya? Itu jack lah. Kenapa? Live lah. Yelah. Jack punya ke apa? I mean your. Wah, diorang panggil you Ayang. Happy birthday Ayang Bella. Kenapa Ayang? Bukan hari ni lah, esok. Kenapa Ayang? Happy birthday. Sedang typo. Oh, pakai green screen sebab lepas ni kita akan... Bukan Ayang lah, Dayang. Kan, korang typo. Takut. Betul tak Dayang? Takut. Dia ada banyak sangat. Yang Bella tu dia yang pagi ya. Yang Bella, YB. Dia yang berhormat. Yang Bella yang sebenar. Bukan hari ni, betul lah esok lah. Tak apa. Sayang. Tak apa. Kita sekarang di penghujung Sungai Balang Muar. Dan selepas ni kita akan ke mana, Jack? Solat ke mana? Balik ofis sekejap. Kita balik ke pejabat sekejap. Sebab Bella dia penat sangat. Dia kena tidur. Mana ada. Tak ada, dia tak cukup tidur. So dia akan diwajibkan untuk tidur dulu sambil saya dan sahabat-sahabat pergi ke solat Jumaat. YB boleh pakai seatbelt tak? Kereta dah bergerak tak? Over. Tengok, dia gembira. Pertama kali dapat menasihati saya untuk pakai seatbelt. Muka gembira. Ni muka bangga Ya Allah. Yang ni punya lock ada ke tadi ni? Siapa tolong? Apa? Brake punya lock. Apa jadi? Mana lah aku tahu? Oh, dia apa? Tutup. Cuba stop. Tutup kereta. Okay. Tak, apa jadi? Yang ni punya ada pernah guna? Tak pernah. Apa jadi? Macam mana nak gerak? Tak, aku tak faham apa yang jadi. Dia punya lock. Macam mana kau boleh lock? Tak, dia jadi sendiri ni. Kasih aku kunci. Cuba buka guna ni. Terima kasih. Thank you. Tak mengantuk. Serius tak. Tak baik menipu bulan Ramadan. Aku tak pernah ada apa-apa masalah dalam bab ni. Kereta lain. Thank you. Tak boleh? Tak. Apa jadi? Dia terlocked. Apa yang terlock? Mesti kita boleh tahu dekat YouTube. Dekat YouTube semua solusi dekat YouTube ya. Aku tak faham apa yang terlock. Shop. Take enter dulu. I'll call my dad. Boleh? Okay.